Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera kepada semua. Okey, saya TSSRJS Syahira Ain binti Nur Azmi, Dekan Fakulti Agrosains, College Universiti Agrosains Malaysia, UCAM. Okey, saya juga merupakan seorang tenaga pensyarah di Fakulti Agrosains dalam bidang Geographical Information System ataupun GIS, Sistem Maklumat Geografi, pengkhususan dalam land use mapping ataupun pemetaan guna tanah. Bidang ini sebenarnya memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi geospatial data di mana ia membantu pengurusan sumber tanah dan juga membantu meningkatkan produktiviti pembangunan pertanian secara lebih efisien dan juga lestari. Okey, di Fakulti Agrosains saya juga terlibat secara langsung dalam pembelajaran dan juga pengajaran PNP di dalam kelas, iaitu saya mengajar dalam bidang GIS, remote sensing, precision agriculture dan juga drone operation. Okey, apa yang pelajar akan dapat di UCAM? Okey, so melalui kursus ini, pelajar akan dapat belajar tentang bagaimana untuk menggunakan teknologi drone, penggunaan teknologi satelit dan juga dapat mengaplikasikan kes sebenar dari lapangan ke dalam bentuk satu perisian yang lebih efisien dan yang lebih berbentuk teratur. Okey, apa yang best di UCAM? Di UCAM, kami bukan sekadar belajar dalam kelas, pelajar akan menikmati pengalaman sebenar di ladang, meneroka teknologi pertanian terkini dan mendapat bimbingan daripada pensyarah yang berpengalaman industri. Selain daripada itu, suasana kampus yang tenang dan mesra komuniti menjadikan UCAM tempat terbaik untuk belajar dan membawa masa depan. Jadi, kepada semua lepasan SPM, STPM, Kolej Vocational dan Politeknik, saya ingin menjemput anda semua untuk sertai kami di UCAM, tempat di mana ilmu, teknologi dan pengalaman digabungkan untuk mencipta kejayaan. Apa tunggu lagi? Jom masuk UCAM. Jom study at UCAM.